Nama pun kelawar tidak ingat. Ya. Comel Alex. Okey, jadi kita persilakan suara juri kita, pengkritik kita yang pertama, silakan Bob Lukman untuk Okey. Saya rasa pembukaan yang baik untuk musim baru Raja Lawak lah. Cuma kerana ini satu pertandingan, seperti biasalah kita nampak ada perancangan dalam persembahan tu. Jadi itu yang sebenarnya yang Aflin paling tak suka sekali, itu ada perancangan dalam persembahan. Kerana dalam persembahan lawak ni dia tak boleh ada perancangan. Kita cuma rancang perjalanan dia, tetapi persembahan tu kita dah tak boleh rancang. Persembahan tu mestilah bebas dan kita boleh enjoy. Walau bagaimanapun saya enjoy dengan Alex, cuma saya tak faham perkataan yang hujung tu. Kelawar tak ingat tu saya tak faham betul. Mungkin bahasa Sabah ada kelawar tak ingat kan? Kalau kelawar tak ingat tu. Kelakar. Oh, kelakar. Tersasul. Oh, tersasul. Yeah. Oh, okay. Saya ingat dalam Sabah dia. Tahu tak sengaja lah. Okey, walau bagaimanapun markah tak dipotong, Alex akan dibenarkan untuk terus berada di gelanggang Raja Lawak. Terima kasih. Ya. Okey, Jadi sekiranya anda berminat dengan Alex, type lawak Alex atau lawak 35 atau 10 diikuti dengan nama Alex, dah hantar ke 329A9A9. Dan yang terbaru untuk 20 undian, type lawak 20 dan diikuti dengan nama Alex dan hantar kepada 32999. Ya, kita dah lihat peserta yang pertama, pembukaan gelanggang kita pada malam ini. Nampaknya muka peserta-peserta Raja Lawak juara kita berubah semua. Takut. Baru keluar seorang. Alright, jangan buang masa, kita persilakan peserta seterusnya yang tidak pernah berperang di negerinya, yang tidak pernah huru-hara, kita persilakan Aman. Hai. Sebenarnya aku ada satu rahsia nak beritahu korang. Tapi kalau aku beritahu rahsia ni, mesti semua orang tak percaya. Apa-apa pun, korang tengoklah nanti apa rahsia yang aku nak pecahkan ni. Okey, bye-bye. Saya mau cerita sorry. Aku nak cerita pasal awek aku. Korang dengar lagu ni ya. Ku pegang tanganmu, ku pegang kakimu. Engkau malu, kau tersipu-sipu. Ku sangka kau malu, ada peluh di tanganmu. Oh my God, jarimu ada cagu. Cagu ni tuan-tuan dan perempuan, semua orang tahu. Satu Malaysia tahu. Bau dia memang haram. Tapi cagu awek saya memang best, wangi. Aku rasa dia pakai one drop perfume. Ku pegang tanganmu, engkau terpaku. Bila ku katakan, sayang, I love you cagu. Dan aku tertanya, kenapa tanganmu banyak bulu? Banyak bulu pula. Walaupun tangan awek saya ni banyak bulu, tapi dia dapat tahu orang berlakon tau. Kau pernah tengok cerita Planet of the Apes tak? Ya tu. Baru kawan 2 minggu, mak bapak pula tak kasih keluar rumah. Memang sedih gila. Apa nak buat, halangan keluarga. Itu cerita lama, sekarang berbeza. Keluarga halang kita berjumpa. Kita dipisahkan. Engkau telah ditahan. Kau kena H1N1. Kan aku dah pesan, jangan lupa basuh tangan. Kau selalu buat tak layan. Kau tak ikut pesanan Kementerian Kesihatan. Jangan lupa basuh tangan sebelum dan selepas Rakyat Malaysia memang tu makan ya. Lain tak ada Okey, terima kasih.
Ya. Itu dia. Johan. Ya. Lagunya macam haram. Aku rasa hendak lempang. Jangan lempang, dia budak ampang. Aku pula budak pang. Datang sini menumpang. Okey, silakan. Kita tanya apa kata Abang Din Beramboi. Silakan, bang. Okey, Aman, saya suka bersembah awak. Saya lihat macam welcome untuk El Famosa. Kalau kita pergi pusat-pusat peranginan kan, dia orang ada stroller. Okey, apa yang saya nak bagi tahu, bermain instrumen sambil berhibur secara komedi sangat berbahaya jika awak tidak betul-betul mempraktikkannya di atas pentas, kerana ia boleh mengganggu awak punya banyak perkara, dialog dan sebagainya. Awak punya line untuk buat bahan lucu. Jadi setakat ni mungkin ini yang pertama. Jadi saya rasa awak boleh menguasai dengan baik dan cuba baiki lagi untuk akan datang. Terima kasih. Okey, itu ya. Terima kasih Abang Din. Jadi sekiranya anda berminat dengan Aman, type lawak Aman atau type lawak 35 atau 10, diikuti dengan nama Aman dan hantar kepada 32999. Dan untuk 20 undian type lawak 20 Aman dan hantar ke 32999, iaitu dia persembahan daripada Aman. 2 peserta telah pun membuat persembahan. Yep. Kita tinggal 8 lagi peserta, Johan. Lagi? Kita simpan dulu ya. Di rumah seperti biasa, teruskan kerja anda, iaitu mengundi mereka, pilih antara yang terbaik dan undilah mereka. Pastikan yang terbaik anda pilih. Ya, Jadi anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Ya, selamat kembali Johan. Sementara tengah hangat ni Johan, Ya, betul. kita benarkan atau kita teruskan saja dengan peserta seterusnya Johan. Peserta yang berasal daripada perut ibunya sendiri, Ya, dilahirkan di Johor barangkali. juga hasil daripada ayahnya. Tidak lain dan tidak bukan, kita bersama kumpulan Angku. Najli. Tak ada grup besar. Nak tahu mana kita orang pergi? Sebenarnya grup besar. Tengok ni. Lagi jal. Lincah duk. Lagi jal. Ayo buat jal. Tahun baru, baju baru, kasut baru. Kau jangan lupa, awet pun mesti baru. Ya, dan azam baru. Azam aku tahun ni adalah untuk menjadi seorang pakar ilmu hisap. Hisap? Ya. Jangan fikir lain, bah. Ya. Bukan hisap ini, ilmu matematik. Ya. Aku akan buktikan dengan aku boleh menghafal formula-formula yang berikan oleh Cikgu Rashidah. 34, 28 dan 20. Benar. Ya. Ilmu Cikgu Sheila. 34, 28, 32. Ya, bagus. Dan aku akan buktikan aku adalah jurutera yang berjaya. Prove it. Aku akan mencipta satu plan yang sangat bagus supaya aku boleh cabut sekolah tanpa pengetahuan cikgu. Ya. Aneh. Ya. Dia Lincoln Baru Kenal Album dan saya Michael Scofield apa Golagam, and you watching Prison Break School Edition on Balaban. Ya. Okey, sekarang kita buat persembahan kita seterusnya. Ya, kita akan meneruskan persembahan kita. Kau kira. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lagi. 1, 2, 3, 4. Kalau kira bila mau nyanyi. Kau tengok aku. Kalau nyanyi mesti ada muzik. Bagi. Ya. Ha, dengar. Check it out. Check it out. Sekolah. Hari ini hari pertama. Sekolah. Ada ramai awet gila. Sekolah. Bila aku sekolah, aku rasa bangga jadi anak Malaysia. Hai, kami Boroy. Dapatkan album kami di pasaran. Tunggu. Kita buat apa ni? Okey, kepada adik-adik yang memerlukan sesi sekolah pada hari esok. Ya? Belajarlah rajin-rajin. Jangan Jangan- membazirkan duit mak bapak anda, ya? Ya.
Dan kepada adik-adik yang akan memulakan sesi persekolahan pada esok, dan mendapat duit belanja sekolah, simpanlah. Jangan jadi boros. Gunakan duit itu untuk mengundi hantu. Ya, Ijal. Biar muka macam lembu. Jangan perangai macam hantu. Baru saya. Dan rambut kuning tak apa. Jangan otak kuning. Ya. Alright,